Halo. Di tengah bandaraya Kuala Lumpur, berjuta-juta orang berjalan kaki setiap hari. Tetapi bagi orang ramai, melintas jalan ni terasa macam ekstrim sport. Orang terpaksa gadai nyawa semata-mata nak lintas jalan je. Dan yang peliknya, sebelum ni ada je zebra crossing di sini. Tetapi baru-baru ni dia catkan warna hitam, menandakan zebra crossing ni dah tak valid. Walaupun ramai orang guna jalan ni untuk lintas, sebab kawasan ni padat dengan office, apartment, hotels dan shopping malls berhampiran. Jadi it should make sense that this area should be pedestrians focused. Jadi pemudahkanlah untuk orang berjalan kaki dengan selamat, rather than accommodating to more cars, which translates to heavier traffic. Worse than it already is in KL. Saya yakin kalau ada short term dan long term planning, kita boleh jadikan KL lebih mesra pejalan kaki. At least untuk yang short term tu, kita fix what's broken, macam penguatkuasaan undang-undang, kesedaran awam, infrastructure dan maintenance, dan kenal pasti tempat yang bahaya orang ramai melintas jalan dan segera buat perubahan. Kita mampu mengubahnya. Drive safe and be kind. Bye.